GoPro terus. Assalamualaikum. Tahniah. Baru dapat berjumpa. Tahniah. Oh, lama tak jumpa. Udah dia. Apa dia? Yang kan tak tahu ni. Baru datang. Sini. Aku selekeh Ya, selekeh. Ya, okey. One, two, three. Sampai juga aku. Berapa entah 4-5 tol aku rasa aku. Ni kamera ni pula. Daripada mana? Aku daripada Rimbayu. Rimbayu. Masuk SKBE, lalu kat Kajang hujannya dengan hujannya. Cik, tak ada Ipoh dah ke Cik? Aku banyak Banyak di KL. perantau. Banyak di KL dah. Orang kaya. Kita orang bujang kan duduk mata-rata boleh. Dia perantau. Nak kena ayat tembel dia. Orang bujang. Bujang lagi ni. Okey, 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Okay, thank you. Jadi kat dalam ada bos Cik Ish. Sama. Stay lagi. Always happy. Sure. Lepas kalau dah happy kita minum kat luar. Last aku jumpa kau dalam train. Bukan train, PC aku datang tu. Oh ya. Dia jiran kami. Cik Ish dari kali kau datang sini baik cari jiran kami. Rumah kita dekat sini Rumah dekat je Cik Oh, Ish. kau jiran lah. Dia nampak. Sorry ya, aku nak ambil gambar. Aku tak nak orang lain ambil. Rugi. Aku baru habis kata apa dengan Cik Is selfie. Dah ada GoPro dah. Dia vlogger. Aku sudah share, aku tak betul. Dah sorang-sorang. Tak adalah sampai hati nak tanya lah. Aku bawa. Saya bajet sebab kawan ni tak masuk dalam. Okey. Ini tak ada timer. Ini tak ada timer. Oh, timer. Pusing. Aku tag nanti. Aku bagi personal. Okey, bagi pesanan Cik Dia tak boleh masuk. Ya. Faham. Baik memahami. Faham. So, bila nak buat rumah bangun bila nak buat tu? Tak ada baru dah. Tak ada baru dah. Tu ada rumah lain. Nak ingat aku tak tahu. San, aku cerita ni. Just now you say me. I thought you ada dalam rumah. Aku cukup ingat aku ada rumah baru. Kau tak simpan baju dalam kereta dah. Kau tahu. Kalau dia dekat Janatan nanti sambil depan je. Cik Ish Roger je. Saya pun tak menentu. Ini sebab kebetulan dia dekat itu je. Saya baru balik Simpang Rengkam kemarin dulu. Hari Jumaat. Jalan lagi. Dah. Kerja. Kita pun kata saja mesej Dr. Naim ada kat mana selamat raya. Dia kata main lah singgah Special 9. Oh, ini nak singgah? Tengok dulu lah kot lah. Dia hi bye jap lah. Sebab selalu jumpa dia kat sini. Dia boleh naruh di canai semua. Dekat rumah. Aku saya pasal dia bawa tak mana ikut. Kawasan ni kita orang Azmi dengan Azmi sekawasan sama. Tapi dia dapat elok macam ni cantik. Dia buat itu rumah taman kita. Sama je. Sama je. Ayo balik boh. Balik dia minggu sekali lah. Anak mana? Dia dekat. Dah habis. Dah SPM dah 2 tahun dah. Sekarang kat mana? Sekarang dekat Madipal Melaka. Okey, buat medik lah. Baguslah. Yang dia nak biarlah. Manipal tu aku tak tahu tapi aku tahu Dia duduk di nama-nama hospital. dekat dengan nama kau kan. Kita family tak kenal dah. Dia tak habis aku saya aku macam tu je dekat Apa lah nama kau. kita orang macam Ya layan. ya je. Dekat nama kau aku tahu Okey. macam medik tu tu. Balik kan. Adalah. Tadi Dr. Mazura ada. Ada? Dah balik dah. Aku agak tadi aku ni buat ni semua lebih dah kalau.
Lewat. Ramai lagi ni. Cik Tajuddin pun kau masuk. Dah kau bocor nasi buat apa? Kita tak sebut tadi. Kau tunggu je. Diam je. Tengah ada terkejut ke orang tua ni. Oh tak, dia terkejut. Mudah lagi. Ada adik satu untuk Dia selalu mesej. dia kalau balik pun ada jumpa Dia datang kat dia kan kat kerja. dia banyak pasal Kat sini. Dengan anaknya ya? dengan anak perempuan. Tapi saya aktif dengan Panida. Dia rajin. Aku baru dia pergi Mana ada persatuan jantan? ada Tadi. dia pergi Ada apa dia pergi berjamah raya? tak ada kawasan dia malah. Wow, degi. Patin ada. Malah aku. Kalau patin aku jumpa kat luar. Dia nak jumpa patin. Aku semenjak dia kahwin tak jumpa lagi. Tapi hari tu Cik pergi tak pergi? Tak pergi Dia kan? tak pergi sebab masa tu aku ada apa ke? Keluar negara eh? Aku kat Indon. Betul. Kat Indon. Itu. Hidup jalan ni aku enjoy. Iya, bagi nasihat sikit Patin tu dah video. Masing-masing dulu. Apa dia? Apa mungkin mana? Saya tanya tu. Mana kau punya cameraman? Di sini nama dia Malia kat sini. Ada cameraman kau? Tu. Oh, ada. Ada dia Nama Malia kat sini. Bagi dia. Ya. Gini. Dia aja. Jangan sebelah Ilya lah. daripada saya jalan kebun rumah anak. Dah masuk dalam. Masuk dalam. Boleh sini. Itu dah tiga pasangan. Anak saudara. 1, 2, 3. Tengok. Sebelah tangan tu baru left hand. Kan, Gen Z. Udah besar dah dia anak dara dah. Okey. Masa tu dia kisah lagi. Lagi. Siapa nak sepapa ke? Tu yang saya dah pulak. Saya kat sini. Tak apa, sekarang masuk lah. Kat sini masuk. Mari. Yang ada. Ya sayang. Ya. Ya. Hai, tak sia-sia aku datang. Berat hati nak datang jumpa Oh ya ke? Tak apa. Ya, tak apa. Ini tanpa gagal datang rumah kami setakat ni. Sorry ya. Sorry ya. Korang jangan interfere. Lalu dia tetap nombor 1. Kita dah rahsia-rahsia dah masak sampai ni 12. Dia tahu dah. Masa tahu nombor 1 biasa. Hari tak ada. Cakap lah takut dah tenang. Tahun ni masak kita je dah. Jumpa. Anak tak pernah Saya jumpa. tadi rumah tanya saya kena pergi juga. Pertama, dia lah orang pertama sambut saya hari Jumaat. Jumaat lah. Hari Jumaat 4 bulan 5 2018. Ni orang pertama jemput saya kat pos. Studio. Maksud dia sebab PRO. Piaro, Azmi Piaro kena jemput. Saya kena datang juga, saya kata. Cakap kat rumah. Rumah datang. Ajak kali. Tahu, saya ada cakap dengan dia. Tak apa. Biar. Saya call dia, tapi sedih lah. Dia bersembang, dia pun macam sebab. Dia kata seminggu sebelum raya. Dia dah tahu dah. Tak ada bagi tambahan dia lagi. Mak itu dia meninggal. Saya dapat call dia, saya call Ustaz Tok. Ustaz Tok. Saya call Ustaz Tok. Dia Tapi dia cerita sedih lah. Dia kata seminggu sebelum raya. leher dia lagi pusing. Tapi mulut dia boleh bercakap sikit lah kata tak slow. Jadi dia anak dia kata memang macam tak boleh nak kepala tak boleh pusing lah terduduk. Dah. Dia lemah. Accident. Memang dengan lu. Tapi macam mana? Accident dia sambut benam. Jadi dekat. Betul-betul dekat rumah. Betul-betul dekat biji. Dia mungkin tertidur kot. Anak dia bawa kan. Tapi sebab dia duduk sebelah jadi memang kena kat dia. Kereta apa? Rasa kereta Sprima kot. Tapi teruk sebab saya banyak yang update Azizul rajin mesej dia. Azizul mesej Azizul Pisah. Polisas. Azizul mesej anak dia. Ada je gambar Azizul forward kat saya. Ada je gambar Azizul forward kat saya.
Kemudian lepas raya saya ada kasih dia, kemudian saya cakap sekejap dia. Jadi pun tak Dia boleh. kali ni sebab sini dia macam pasang tu. Cuma dia cerita sebelum raya tu saya sedih sebab malam ni gambar Rangga. Lori. Dia macam Tanggal depan. Kena kat dia. isteri dia okey. Head on. Isteri dia tak terus sangat tapi suka. Ustaz Tok sama dengan Tuan Haji masih sama undang kan? Orang lama ni. Kita flashback. Weh, dia lah orang kuat tu boleh dulu. Cari budak lah. Kampung-kampung. Sorry nak tanya. Itu ada black and white ke colour lagi? Flashback tu dengan dia ada flashback sama dengan sepa-sepa tu. Tu black and white ke colour? Bukan make white lagi. Memory. Memory colour. Kau ingat memory aku apa? Aku memory aku elok lagi. Kurang-kurang kan? Ini sama dengan saya daripada PO dulu. Ni betul ni kompon ni kompon. Tahu rumah dekat je pun. Ada orang datang Cuma tak dekat dia pusing-pusing. Rumah dia dekat. Gerak-gerak. Kau bawa kereta kau main sini. Cik Ish, boleh ke gambar tadi share dengan Oh boleh. boleh? Tanya dia tanya dia. Boleh. No hal. So boleh jaga anu tu. Memang aku jaga anu. Kalau bapa cakap tak apa lah. Tak dapat nak minum cakap macam tu. Tak dapat nak raya di SKP. Begitu kan. Apa dah balik lambat? Dekat tak balik. Masalahnya sampai hujan. Balik Sabah. Bersama. Boleh tahan dah. Aku di sini dah habis dah makanan tu. Kami nak balik Sabah. Ni, aku pun nak balik Sabah. Sabah. Oh, dah balik Sabah Cik Ish. Tinggal hut. Ni, aku pun nak balik Sabah. Oh, sabar. Balik Sabah. Alah, yo balik Sabah yo. Kishan balik Sabah. Bapak jadi cameraman. Ya, nampak betul. Bagilah anak-anak. Dapat sponsor dah tangan. Oh ya, okey ni Okey. Tuan rumah lah tu tau. Kawan. Oh, cepat. Kawan. Mek pun sini. Bos, sedap. Baik kat ibu je. Selasih mana? Mana tu? Baik-baik dia letak dulu air tu dia risau. Mami kata. Hilang muka Cik Inam. Pulang. Oh, Tak ada apa. Kau Dah tepi ni dah tepi ni. Macam tu. Okey. Mana? 1, 2, 3. Sekejap. Oh, macam Tu banyak. Yalah, dah besar jadi kat. Tak lebih tinggi. Dia satu ini sekali kan? Boleh. Boleh. Kau kat situ tu nak ambil lah. Aku tak boleh main ni. Lombok su. Okey. Awak angkat je. Dia tinggal. Bye. Terima kasih. Terima kasih tuan rumah. Terima kasih datang. Jumpa lagi datang tahun depan Terima kasih insyaAllah. adik. Terima kasih tuan rumah. Wah, Bijan. Anak-anak. Alah. Baik.